Okey, kita sambung balik tadi sebab terputus hampa. Okey, hampa pi balik dekat sekejap hampa. Okey, dekat sini hampa tengok ada shop. Hampa tekan shop. Siapa yang nak buat belian tadi tu, hampa pi dekat sini tekan shop. Dekat sinilah ada kita punya buku. Nah, kita ada panduan kita tu. Okey, dekat sini nah. Okey, nampak? Tekan dekat sini, tekan dekat tudung merah ni, tekan sekali lagi akan nampak shop lah. Ni tekan shop ni. Okey, dia akan keluar lah. Macam tu. So, siapa yang nak buat belian, boleh saja pergi dekat situ. Nah? Okey, tak siap dia terputus hampa. Okey, so siapa yang nak sertai kelas online dengan yuran, okey, dengan yuran RM30, okey, boleh saja pergi dekat ni lah. Okey, first kali kelas online kita ada sediakan kelas online kita, kelas online baju kurung moden. Siapa yang buat belian tak siap, terima kasih. Satgi, lepas siap satgi, saya akan masukkan dalam grup. Nah, okey, yang dah buat bayaran, satgi saya akan masukkan dalam grup nah. Saya tak mau tengok lagi. Okey, kita ada kelas online jahitan baju kurung moden. Ada kelas online baju Melayu, kelas online langsir, kelas online tote bag. Okey, tengok dekat situ. Okey, kalau kelas bersemuka, kita ada kelas langsir ataupun bajulah dengan yuran RM285. Nah, kelas RM285. Okey, so jom kita nak belajar cara buat pola dekat sini. Siapa nak sertai kelas online, boleh saja pi dekat tudung merah di atas tu. Siapa nak dapatkan panduan, pi dekat shop. Tekan dekat tudung merah, lepas tu tekan sekali lagi. Kemudian nampak shop tu, tekan shop. Boleh buat belian kat situ nah. Okey, boleh buat belian kat situ. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara nak buat baju kurung moden dekat hampa. Di mana baju kurung moden tu kita boleh hasilkan. Kita boleh hasilkan bermacam-macam jenis baju. Okey, kita boleh hasilkan bermacam-macam jenis baju. Okey, kalau nak belajar buat pola, kita perlukan, inilah kita perlukan pembaris ni lah. Kalau tak ada pembaris ni, kita tak boleh nak buat pola. Kita tak boleh buat pola pakai pembaris yang anak yang sekolah punya tu. No? Kita tak boleh pakai pembaris sekolah anak tu. Nah, kita kena pakai pembaris yang memang disediakan oleh untuk kita nak belajar jahit lah. Okey. So kat sini jom kita tengok dalam panduan ni ya. Saya buat pola berdasarkan panduan yang ada ni lah. Okey, panduan ni saya hasilkan sendiri bersama tim-tim saya dan daripada situ hampa boleh buat pola lah. Okey. So sekarang saya tak mau cerita dah pasal kelas online ni. Saya nak buka beg kuning. Siapa yang nak tanya pasal kelas online, nanti boleh saja WS Izan nanti boleh WS Izan. Okey, mana baru masuk tu, hampa tolong tap screen sat. Tolong tap screen. Okey, kita nak belajar buat pola. Siapa nak belajar buat pola? Boleh komen tak? Siapa nak belajar buat pola?
Okey, jom kita nak belajar buat pola. So saya nak masukkan beg kuning. Saya nak masukkan produk dulu. Siapa nak belajar buat pola, komen dulu. Share dulu tag-tag skrin. Boleh komen tak? Saya nak belajar buat pola. Okey, saya masuk dah beg kuning. Hampa boleh. Nanti hampa tengoklah. Okey. So jom kita belajar buat pola baju. Hampa masuk dulu dan tolong tap-tap skrin. Masuk dulu dan tolong tap-tap skrin. Okey, jom kita tengok ni dalam panduan ni. Dalam panduan ni kita ada, siapa nak beli panduan ni dengan harga yang berbaloi, harga jimat, boleh saja tengok dekat beg kuning. Sekejap saya nak buka dekat hampa harga yang sangat jimat dan berbaloi. Tolong tap-tap skrin dulu. Sementara saya buat harga promo dekat hampa ni. Okey, harga sekarang harga dia berapa saya pun tak ingat. Okey, ni saya nak bagi dekat hampa harga yang sangat berbaloi. Masa live saja saya akan bagi harga ni. Kalau hampa nak harga yang berbaloi, hampa kena beli masa live. Hampa kena beli masa live. Sekejap hampa. Okey, so siapa yang nak belajar buat pola? Siapa nak belajar buat pola? Share ni sikit, komen sikit. Sekejap hampa. Aduh. Okey, hari ni kita nak belajar buat pola mana dia? Kita nak belajar buat pola baju kurung moden hari ni kita nak belajar cara buat pola baju kurung moden. Siapa yang baru masuk tu, hampa tolong tap-tap skrin sat. Sementara saya duduk tengah setting sat. Dia kena setting. Okey, tu saya dah tunjuk dah. Siapa nak beli panduan hari ni, kita ada dengan harga promo. Harga promo kalau biasa dia dalam 60 lebih macam tu, hari ni TikTok bagi diskaun sebanyak RM48. So siapa nak beli panduan ni, dapatkan dekat beg kuning sekarang. Okey, so apa yang ada dalam panduan ni, saya nak tunjuk dekat hampa. Dalam panduan ni, hampa nampak tak? Kalau tak nampak, saya nak kena turunkan sikit lagi. Saya nak kena turun sikit lagi bagi nampak.
Okey, dalam panduan ni ada lebih kurang 20 jenis pola. Hampir 20 jenis pola. Ada baju apa ni? Ada baju kurung biasa, baju kurung pesak lah. Baju kurung pahang. Ada dapatkan formula keruk lengan. Ada pola depan, baju kurung pahang. Ada pesak gantung. Ada kurung moden, kain susun belakang. Jubah kanak-kanak. Jubah empire kat princess, kat kebaya moden. Kebaya dewasa. Blouse, collar, selok, palazzo, baju kedah, baju kelepek. Ada 2 jenis. Kain susun lipat batik dan baju peplum. Ada dekat 20 jenis pola. Okey, dalam ni juga kita tunjuk cara nak ukok. Okey, cara nak ukok. Okey, dan juga kita tunjuk juga formula untuk dapatkan kelonggaran pun ada dalam ni. Cara nak buat pola leher pun ada dalam ni. Cara nak dapatkan pesak atas, pesak bawah pun ada dalam satu panduan ni. Jenis-jenis pesak. Hampa buat kotak baju kurung pesak tu. Tukar dekat pesak-pesak ni dah jadi nama lain dah. Nampak tak? Okey, asal pada baju kurung bondan. Tapi satgi dia jadi baju kurung masuri. Satgi dia jadi baju kurung pahang. Dekat badan sama saja. Hampa tukar dekat pesak, satgi jadi pesak gantung. Satgi jadi kurung riau. Lepas tu satgi dia jadi baju apa ni? Okey, dia macam tu. So, hampa boleh tukar saja dekat sini. Asal dia baju kurung pesak. Ni, tukar dekat pesak ni. Asal dia kotak ni, kita boleh tukar dia, kita jadikan dia. Nak jadikan baju apa? Baju kurung riau. Okey, ni baju kurung pesak gantung. Semua tukar dia dekat pesak saja. Yang ni tetap sama. Nampak tak? Okey. So, siapa yang nak dapatkan panduan ni, boleh saja pergi dekat beg kuning. Okey, kita juga ada sediakan formula untuk dapatkan keruk lengan. Okey, formula untuk dapatkan keruk lengan. Katakanlah baru kita 16. So, macam mana nak dapatkan keruk lengan ni? Saiz pun ada juga dalam ni. Okey, nak dapatkan keruk lengan ni, ke 6 ke 7 ni. Macam mana nak dapat? Kita dah sediakan dekat sini. Pun ada juga. Tinggal apa kena rajin-rajin baca sajalah. Okey, so siapa yang nak dapatkan panduan ni, pergi dekat beg kuning sekarang. Dia pergi dekat beg kuning sekarang. Diskaun sekarang ni sehingga 47%. Masa live sahaja kita akan bagi yang ni. Masa bukan live, dia tak dapat harga ni lah hampa. Pergi dekat beg kuning sekarang. Sekejap lagi saya nak tunjuk cara macam mana nak buat pola. Siapa nak belajar? Boleh komen. Siapa nak belajar? Boleh komen tak? Siapa nak belajar kat sini? Tak mau kita end live je lah. Dah tak ada orang kan. Tak ada orang nak belajar. So kita end live macam tu. Boleh tak? Boleh tak? So siapa nak belajar kat sini? Cara nak buat pola. Komen je. Komen je, tak kena bayar pun. Komen je. Tolong naikkan komen. Bagi ramai-ramai sikit masuk. Sebab kalau tidak saya ajak seorang-seorang, satgi saya mengantuk. Bila saya mengantuk, saya segan nak buat live je lah. Sebab tak ada respon. Kan? Tolong naikkan komen bagi banyak-banyak sikit. Kalau tak ada respon, saya pun jadi tak seronok lah. Kan? Macam umpama macam kan, cikgu mengajak di depan, budak-budak tidur, orang kata. Kan? Macam dia ajak seorang-seorang lah. Betul tak? Okey. So, jom kita buat. Jadi, saya akan tunjukkan berdasarkan dalam panduan ni lah. Sebab panduan ni saya keluarkan bersama tim-tim saya. Dan saya juga yang saya buka pusat latihan dulu. Saya juga mengajak menggunakan panduan ni. Waalaikumsalam nak. Terima kasih yang mana yang bagi komen tu. Komen bagi banyak-banyak sikit pun tak apa. Kan? Baju apa cikgu? Baju kurung moden. Baju kurung moden. Tapi saya tujukan untuk orang yang baju kurung moden. Siapa yang ada panduan ni? Dia tanya muka surat berapa? Sekejap saya cari. Baju kurung moden muka surat 23. Baju kurung moden muka surat 23. Siapa yang tak ada lagi, dapatkan panduan dekat beg kuning. Yang dah ada, mari kita belajar sekali. Kita buat sama-sama. Ada tak pembaris ni sekali? Siapa ada pembaris ni sekali? Ada tak? Jom kita buat sama-sama. Sebelum tu saya nak cerita dulu. Dalam hati nak belajar tapi tak tahu asas. Jom dengar saya cerita daripada asas. Okey. So kat sini saya nak cerita sistem bentuk badan manusia. Yang ni asas lah ni. Ni asas. Okey, kalau siapa ada baguslah. Okey, ni saya nak cerita daripada basic, daripada zero lah Nura. Dengar. Okey, basic yang pertama adalah kita kenal sistem bentuk badan manusia dulu. Siapa kat sini yang kepala dia duduk kat tangan? Ada tak?
Kita nak cerita ni bentuk badan manusia yang Allah cipta dekat muka bumi ni adalah sama saja. Kepala duduk di atas, diikuti dengan leher, bahu, dada, pinggang, punggung, lutut dan kaki. Sama tak ciptaan Allah ni? Ada tak yang tangan dia duduk dekat kepala? Tak ada kan? Okey, kepala mesti duduk di atas. Tak kisah dia kanak-kanak ke, lelaki, wanita, orang luar, bangsa apa pun, ciptaan Allah dia semua sama. Muka kita je lain, ukuran saja lain. Betul tak? Nah. Jadi faham tak kat sini? Kat sini kita ada dah dia punya garisan asas dia tu. Yang kita nak jadikan dia sebagai ukuran sekali. Nah, ada kepala, ada leher, bahu, dada, pinggang, punggung, lutut dan diikuti dengan labuh. Nampak tak? Kemudian dekat sini bahagian tangan. Jadi macam mana kita nak buat pola ni? Okey, kita keluarkan dia, jadikan dia garisan asas. Apa garisan asas ni? Garisan asas ni adalah bahu, dada, pinggang, punggung, lutut. Yang asal dia tadi macam ni, betul tak? Asal dia macam ni. Okey, seterusnya bila dah kita faham dah setakat ni, macam mana kita nak buat pola sebenarnya? Nak buat pola kita kena bayangkan kita ni. Ni bayang kita. Kita tengok anak kita. Kepala dia duduk sini macam kita juga. Leher dia kat sini. Bahu dia kat sini. Semua sama. Cuma ukuran je berbeza. Lelaki pun sama. Ukuran je berbeza. Betul tak? Kedudukan dia ni sama sahaja. Tapi Allah yang Khaliq ni, Allah yang Maha Mencipta ni, dia memang letak kedudukan kita sama. Tapi muka kita tak sama. Bentuk hidung kita tak sama. Allah yang Khaliq, Allah yang Musawwir. Yang mereka bentuk. Tak ada satu pun dekat muka bumi ni yang hidung dia sama dengan kita. Yang mata dia sama dengan kita. Ni yang kita panggil ya Allah, ya Khaliq, ya Musawwir. Yang ni dalam Asmaul Husna. Kalau belajar Asmaul Husna, kita faham lah. Tak ada ciptaan yang sama pun. Tak ada ciptaan yang sama. Tak ada contoh. Allah cipta ni tak ada contoh pun. Dia cipta ni dengan dia berdiri di atas sendiri. Ya Allah, ya Khaliq, ya Musawwir. Yang mencipta dengan yang maha mereka bentuk. Kan? Cuma kedudukan dia je sama. Nampak tak? Kuku kita sekalipun tak sama. Kan? So saya nak bagi faham ni sebab tu saya mendalami lagi. Dalamkan lagi. Kan? Kita ada kepala, leher, bahu, dada, pinggang, punggung dan seterusnya. Dan lepas tu kita ambil lah jadikan dia garisan asas. Bahu, dada, pinggang, punggung, lutut dan labuh. Nampak tak macam ni? Okey. Bila kita dah faham dah, siapa yang tanya tadi daripada basic, yang ni saya cerita pada basic lah ni. Nak buat pola, kena faham yang ni dulu. Nak buat pola, kena fahamkan yang ni dulu. Kemudian kita keluarkan jadi simbol ukuran. Simbol ukuran apa dia? Sama juga. Bahu, dada, pinggang, punggung, lutut dan labuh ataupun kaki. Dekat sini bahagian ketiak ataupun keruk lengan. Kat sini labuh tangan dan bawah ni bukaan tangan. Betul tak apa yang saya lukis ni? Sama tak dengan kita punya bentuk badan kita? Nampak tak? So kalau kita tengok ketiga-tiga ni, benda yang sama saja. Okey, garisan asas. Okey, bahu. Sistem bentuk badan manusia dulu. Garisan asas dan yang ni simbol ukuran. Nampak tak? Ketiga-tiga ni benda yang sama saja. Okey, ataupun kita boleh keluarkan dia. Jadi bahu, dada, pinggang, punggung, seterusnya kita boleh senaraikan. Tak ada masalah. Saya dulu pun bukannya terus pandai macam ni. Tak faham juga. Tapi bila kita belajar, ni semua ciptaan ni, simbol bentuk badan ni, kita keluarkan dia jadikan pola. So kalau siapa yang zero, yang newbie tadi kata tu, senaraikan macam ni. Tapi saya sediakan dah dalam panduan ni. Tinggal nak tulis ukuran saja. Nak ukur macam mana pula dah cikgu. Ni ada dalam ni. Okey, ada dalam ni. Formula penting. Cara nak ukur badan. Bahu. Bahu bahagi 2. Leher bahagi 6. Dada bahagi 4. Punggung bahagi 4. Bukaan tangan bahagi 2. Macam tu. Dah cerita dah dekat ni. Tinggal nak baca sahaja. Apa dia lagi? Kita tunjuk juga cara nak ambil ukuran. Okey, kalau cara ambil ukuran badan untuk wanita ada dekat sini. Kalau lelaki ada juga dalam ni. Dalam ni ada lelaki dan wanita. Dalam ni ada lelaki dan wanita. Cara nak ambil ukuran baju lelaki dan cara nak ambil ukuran
baju wanita pun ada dalam ni. Yang ni kalau siapa nak yang color hijau. Nah, yang color hijau. Siapa yang belum ada lagi, boleh saja dapatkan dekat beg kuning sekarang. Nah, saya buatlah ni bukan yang selalu nah. Nah, boleh dapatkan yang ni. Allah. Okey, tengok beg. Kalau yang kali hijau ni, kena tengok beg nombor 4. Beg nombor 4. Yang ni beg nombor 4. Okey, yang ni beg nombor 4. Okey, dapatkan dekat beg kuning lah. Kalau siapa yang nak beli, dapatkan dekat beg kuning. Okey, so kat sini kita dah ukur dah. Katalah kita dah ukur dah. Kita dapatlah ukuran. Saya dapatkan ukuran saiz L. Okey, saya dapat ukuran saiz L. Okey, kata kat sini bahu, dada, pinggang, punggung dan labuh. Okey, saya buatlah kat sini bahu 16. Sekejap nampak. Hai, mana dia? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Okey, ni ya. Terang sikit empat, nampak tak? Okey, bahu saya ambil 16, bahu dia 16. Dada saya ambil 42. Punggung saya ambil 44. Labuh tangan saya ambil 21. Okey, keruk lengan ni macam mana nak buat cikgu? Keruk lengan ni saya tak pernah ambil ukuran orang. Saya tengok dekat sini. Saya dah sediakan dah kat sini. Keruk lengan ni nak ambil berapa? Sebab bermacam-macam formula. Sekarang saya dah sediakan jadual. Tak payah duk fikir dah. Okey, tak payah fikir dah. Tengok bahu dia 16. Okey, saya letak bahu 16. Boleh ambil 9 hingga 9.34 saja. Jangan lebih-lebih. Jadi saya letak kat sini 9,5 inci. Nah, saya akan ambil 9,5 inci. So 9,5 lah saya akan buat. Nampak? Okey, jom kita buat pola. Okey, nak buat pola. Sebelum nak buat pola, kita kena buat pembahagian dululah. Kelonggaran yang biasa saya ambil adalah 2 atau 3 atau 4 atau 5. Okey, jadi sekarang ni saya nak yang selesa, saya akan ambil kelonggaran 3 inci. Okey, dia macam ni. Kalau apa nak buat, yang ni dia kena tahu ciri-ciri baju. Contohlah kata sekarang ni nak buat baju kurung moden, kita boleh ambil ke semua ni. Tapi kalau lah kata nak buat baju kebaya, apa ciri-ciri baju kebaya? Baju kebaya adalah jenis mengikut bentuk badan. Kalau hampa ambil kelonggaran dia sampai 5 inci, adakah mengikut ciri-ciri baju tu? No? Betul lah saya on petang ni. Masya Allah. Terima kasih Lina Zulaika. Saya jarang-jarang buat live juga ni. Okey, saya sambung tadi. Ni betul tak ciri-ciri baju kurung, baju kebaya, kita ambil kelonggaran ni? Adakah mengikut ciri-ciri baju? Baju kebaya tapi ambil kelonggaran sampai 5 inci. Adakah mengikut ciri-ciri baju tu? Baju kebaya adalah baju yang ciri-ciri dia adalah mengikut bentuk badan. Tapi kita pergi buat kelonggaran sampai 5 inci. Betul ke tak? Tak betul lah tu. So sekarang ni kita nak buat baju jubah. Okey, nak buat baju jubah tapi kelonggaran kita ambil 2 inci saja. Betul tak dengan ciri-ciri baju jubah tu? Okey, ciri-ciri baju jubah tu apa dia? Longgar dan tidak mengikut bentuk badan. Tiba-tiba kita ambil kelonggaran 2 inci. Tak kenalah juga. So, kena pastikan ciri-ciri baju tu. Kena pastikan ciri-ciri baju. Tak sesuai kalau kita ambil baju kebaya sampai kelonggaran dia 5 inci.
Tak sesuai lah. Nanti baju tu takkan jadi baju kebaya. Dia tak tahulah jadi baju nama apa. Kan? Sebab kelonggaran dia tu tak kena dengan ciri-ciri baju tu. Nampak tak? Okey. Lagi. Nak buat baju baju apa? Peplum. Tapi kelonggaran ambil sampai 4 inci. Kena tak dengan baju peplum tu? Nah, kena tak dengan baju peplum tu? Ni baju peplum. Nampak tak? Kalau siapa yang tak tahu baju peplum, ni baju peplum yang sekarat tu macam baju pengantin. Sebab tu saya kata basic dia baju kurung moden je. Tapi ambil kelonggaran sampai 4 inci. Kena tak? Baju ni lagilah. Kalau hampa buat kelonggaran sampai 4 inci, 5 inci, 6 inci, confirm takkan jadi peplum. Sebab tu kena, kalau nak buat baju, kena tengok ciri-ciri baju tu. Oh, baju tu mengikut bentuk badan. Tak bolehlah ambil longgar sampai 5 inci. Jadi kelonggaran dia setakat 1 ataupun 2 inci. Baju ni lah. Kalau hampa buat lebih pada yang tu, dia takkan jadilah. Dia jadi gelebeh baju tu. Meleweh. Tak faham tak maksud dia baju gelebeh? Dia tak jadi baju kita, jadi baju jiran sebelah. Macam tu lah. Sebab ukuran dia dah lari dah. Nampak? Baju kebaya kelepek pun sama. Baju tu mengikut bentuk badan. Tapi tiba-tiba kita bubuh sampai 5 inci kelonggaran. Tak boleh. Nah, jangan main hentam saja semua jenis baju kita bubuh. Kita letak kelonggaran. Maksud dia kat sini, pilih kelonggaran yang sesuai dengan baju. Nah, pilih kelonggaran yang sesuai dengan baju. Okey, saya tanya, kalau baju nak buat jubah, kelonggaran mana yang sesuai? Kelonggaran mana yang tak sesuai? Jubah, ciri-ciri dia apa dia? Tidak mengikut bentuk badan, longgar. So, adakah sesuai kita ambil kelonggaran 2 inci? Sesuai ke tak dengan kelonggaran 2 inci untuk kita buat jubah? Itu bukan jubah hampa. Kalau kelonggaran 2 inci, itu bukan jubah, itu dress. Jangan silap. Nah, kelonggaran dia masih banyak ni je. Nak buat jubah tapi kelonggaran dia banyak ni sahaja. Nah, kelonggaran banyak ni saja. Yang ni kita pakai dress. Kalau besar, 5 inci barulah ciri-ciri jubah. Faham tak macam tu? Nah, boleh nampak tak? Okey, so jom. Jom kita nak buat. Saya sekarang nak buat baju kurung moden. Baju kurung moden tak apa. Dia boleh ikut semua boleh. Kan? Sekarang saya buat. Okey, faham. 42. Macam tu lah saya terang dekat student-student saya. Di kelas. Nak bagi nampak. Okey, 42. Alah, salah dah lah. 42 tambah 3 bahagi dengan 4. Ni dah ada lah. 44 tambah dengan kelonggaran bahagi dengan 4. Apa tengok formula? Formula tak sama tau. Formula ada 2. Dekat sini pun dalam panduan ni pun kita dah tunjuk dah. Formula ada 2 jenis. Jangan campur adukkan dia. Jangan campur adukkan pola tu. Bye-bye. Salam. Bye-bye balik. Ye. Ada tutup Okey, ni kat sini. Dia punya formula dia. Formula untuk tambah kelonggaran ada dalam panduan ni. Nanti tengok saya guna formula yang baju sejuk. Ada dalam baju sejuk untuk apa? Oh, ada dalam beg yang ambil umrah itu. Nanti elok sikit yang tak dah pakai pun. Dalam beg umrah, beg kalau biru tengok dua-dua. Beg kecil tu pun besar. Okey, boleh tengok saya guna formula yang nombor 1 Siapa yang ada panduan ni, saya guna formula nombor 1. Jangan campur adukkan formula 1 dengan formula 2. Okey, kena tengok betul-betul. Saya sekarang tengah guna formula nombor 1. Abang nak pergi kat Kak Jo tu. Saya 42 tambah dengan 3 bahagi dengan 4. Okey, kita dapat 11 1/4. 11.25 tu maksud dia 11 1/4. 44 tambah 3 bahagi dengan 4 dapat 11 3/4. Gitu. 11.75 sama dengan 11 3/4.
Abang iPad lupa ambil lagi Abang Umar lah. Kalau abang balik lagi. Okey, so jom kita nak buat dah. Bahu bahagi 2. Bahu bahagi 2, 16 bahagi 2 dapat 8. Lambat besar dah. Tak ada pun dalam ni. Orang baju sejuk. Baju sejuk rasa duduk dalam beg besar. Siap. Di rumah tanda apa lupa pasal baju yang lagi yang tahu pasal. Ada. Selasih ada. Ada nah. Apa dia lah. Okey, ni. Okey, saya tak boleh tunjuk lama-lama apa. Okey, so sekarang saya tengah buka, saya tak boleh komen lebih-lebih sebab saya sekarang tengah buka beg kuning. So kalau siapa yang nak dapatkan panduan ni boleh saja pergi dekat beg kuning. Nah. Okey, okey, Sungai Tani ya, Sungai Tani. Okey, jom. Saya nak tunjuk dekat hampa cara nak buat pola. First kali, 0 ke 1 labuh baju. 0 ke 1 labuh baju. Ni 0, ni nombor 1. 0 ke 1 labuh baju. Siapa yang follow saya buat pola? Boleh komen tak? Siapa kat sini yang follow saya buat pola? Ada tak kat sini? Boleh komen tak? 0 ke 1 labuh baju. Labuh baju katakanlah kat sini 26, 36. So kita gariskan 36. Hampa nak buat pola kecil dengan nak buat pola besar sama sahaja. Nah, pola kecil dengan pola besar sama sahaja. Okey, pola kecil pakai pembaris kecil, pola besar pakai pembaris besar. So tak ada ni lah. Okey, pola besar pakai pembaris besar. Pola kecil pakai pembaris kecil. Yang tu sahaja beza dia. Okey, 0 ke 1 labuh baju, 0 ke 2 bahu bahagi 2, kita ambil 8. Tadi 8 kan? Okey, semua ni ada dalam panduan ni. Dalam panduan ni muka surat 23. Siapa yang ada panduan buka dekat sini. Ada yang kat sini dah ada panduan kan? Tengok dekat sini. Sama saja saya tunjuk. Saya tunjuk. Boleh buka dekat muka surat 23. Okey, dekat sini semua kita tunjukkan. Dan masa live saya tunjuk step by step. Okey, 0 ke 1 labuh baju, 0 ke 2 bahu bahagi 2 dapat bahu. Bahu dapat 8, so saya tandakan 8. 0 ke 3 masukkan kat sini 3 inci. So saya masukkan kat sini 3 inci. Ni pembaris ni. Baru nak ambil, Masya Allah, baru nak ambil. Lina ni nak kena rotan dah. Dia nak kena rotan dah. Dia masuk dah tapi dia tak ambil. Dia tak ambil pembaris, dia tak ambil ni. Saya tengah ajak free saja ni kat hampa ni. Siapa yang ada panduan, cepat-cepat pergi ambil. Pergi ambil, kita belajar buat pola sama-sama. Masa ni lah baru nak belajar kan. Masa tengah saya tunjuk ni. Nak kena rotan dah. Okey, 0 ke 1 labuh baju, 0 ke 2 bahu bahagi 2, 0 ke 3 masukkan 3 inci. Okey, 0 ke 4 turunkan 4,5 inci. 0 ke 4 turunkan 4,5 inci. Apa boleh ambil 4 inci boleh, nak ambil 5 inci boleh, tapi jangan lebih pada 6 inci. Jangan lebih pada 6 inci. Okey, so gariskan. Jadilah nombor 5. Nampak tak? Siapa yang follow saya? Muka surat 23. Muka surat 23. Baju kurung moden. Baju kurung moden. Muka surat 23. Siapa yang ada panduan nak buat sekali, jom. Okey, so kat sini kita boleh bentukkan. Nampak tak cara saya buat letak pembaris ni? Bentukkan macam tu. Okey, ni nombor 5. 2 ke 6 turunkan 1 inci. 2 ke 6 turunkan 1 inci. Kemudian 3 ke 6 gariskan. Okey, boleh? Siapa yang buat dengan saya dapat tak setakat ni?
Dapat tak? Boleh komen. Abang Sidai dah ha. Dah susah. Okey, terima kasih. Bye-bye. Okey, 6 ke 7. 6 ke 7 saya ambil dekat sini 9,5 inci. Mana yang saya ambil ni? Saya ambil dekat ni. Formula keruk lengan. Okey. 3 ke 5. 3 ke 5 turun 4,5 inci. Nah, 3 ke 5 turun 4,5 inci. Okey, katakanlah bau dia 15. Tapi dada dia 40. Kalau dada 40, tak boleh ambil pakai formula ni. Hampa boleh tengok selalu video yang saya buat dekat TikTok ni. Banyak sangat berkenaan dengan panduan pola ni. Hampa tinggal nak scroll, nak tengok sahaja. Semua yang saya bagi tu ada ilmu. No, kalau kata dada dia 40 inci, tak boleh pakai formula dada asal bagi 4. Nah, formula dada asal bagi 4 ni untuk dada yang dia tulis dah dekat sini, kat bawah ni. Sesuai untuk dada 38 ke bawah sahaja. Kalau dada 40, 42 tapi bau dia 15, memang tak boleh pakai formula ni. Nanti dia akan jadi besar. Dia akan dapat jawapan yang macam kat sini, dia akan jadi besar. Nah, so pakai standard buat 9 inci sahaja. Boleh? Nah, so semua dalam panduan ni kita tunjuk. So siapa yang belum ada panduan, dapatkan dekat beg kuning. Nah, dapat dekat beg kuning sekarang. Okey, 6 ke 7 saya ambil 9,5 inci. So saya titikkan. Kemudian saya garis. Jadi nombor 7. Nampak? 6 ke 7, dada saya 44. 44 tambah kelonggaran bahagi dengan 4. Okey, katakanlah 44 tambah kelonggaran 3 inci bahagi dengan 4 dapat 11 suku. So gariskan 11 suku. 11 3/4. Nah, gariskan 11 3/4. Okey, kalau macam ni 11 suku. 11 suku 11 1/4. Okey, ni nombor 7. Ni nombor 8 ke 9 ukuran dada. 11 suku. So gariskan. Sama dengan yang titik ni. Nampak tak? Yang saya titik besar ni. Nombor 7. Tapi nak nombor 8 dengan 9 kita garis melalui garisan ni. Nombor 8, nombor 9. 6 ke 7 saya ambil 9,5. Ni 9,5 inci. Nah, yang ni 9,5 inci. Okey, keruk lengan dia 9,5. Berpandukan dekat formula keruk lengan. Dekat panduan lah. Ika ada panduan kan? Buka buku tu sebelum yang kurung moden tu. Tengok dekat sini. Nah, saya ambil 9,5 inci ni. Ada kan? Formula keruk lengan ni. Okey, saya ambil 9,5 inci. Bau dia 16, saya ambil 9,5 inci. Okey? Boleh? Dada dia 44 ke? 46 ke ambil 9,5. 9 3/4. Macam ambil kawasan tu saja. Jangan ambil lebih-lebih. Okey. So, nombor 8 ke 9 ukuran dada bagi 4 tadi dapat 11 suku. So, saya gariskan 11 suku. Nah, okey. Nombor 10. Nombor 10 di tengah-tengah antara 6 dengan 7. 6 dengan 7. Tengok kat sini nah. Ambil tali inci, lipat 2 sahaja. Kita bukan nak tahu ukuran dia. Kita cuma nak tanda sahaja. Kemudian, ni nombor 10. 10 ke 11, masukkan 3/4 inci. 10 ke 11, masukkan 3/4 inci. Dapat tak? Siapa yang duk tengok ni? Duk tengah follow tak?